go-kart. Macam berak. Macam berak escape room. Tengok kat ada post. Teringat. Tu Ya, aku dah live tau. Go-kart Jepang. Malam Ihin ada main go-kart. Tak tahu mana. Tak ada bateri. Korang kena duduk macam ni. Aku ada ni lah weh. Kau ada power bank? Power bank. Sure baru habis kemas masjid ni. Kau yang nak tipu aku Kau nak pergi masjid pun tunggu solat Jumaat tau. Jangan nak main-main Mira tahu tau. Di mana ni? Sekejap guys. Mana Sophie? Sophie depan Mira weh. Sumpah Sophie depan Mira. Dia dalam kereta depan Mira. Sekejap. Flip camera. There you go. Tu kereta dia. There you go. Tak boleh lagi korang nampak dia punya nombor plate. Situ. Rosak tak macam ni. Macam je Mira pakai baju share. Korang tahu. Alamak kan tu. Baru balik kelas mengaji kot. Baru lepas khatam Quran. Oh ya Robi Karim. Jangan duduk spam. Mira nampak komen tu. Kau sabar jap. Bagi Mira letak benda ni dulu. Susah lah tak mau nak duduk hari ni pun. Share pakai baju Sophie. Tak ada baju kurung yang biasa. Kan semua orang kena marah dengan aku. Serabut lah. Jadilah apa nak jadi pun. Serabut aku ni. Aku kata dah. Takkan macam ni kot. Takkan Mira macam ni. Welcome back to my channel. Mira. Aduh sakit. Sorry guys. Mira dah fed up dah macam mana nak letak. Sekejap Sekejap weh. Teling dah. Mentah. Bagi Mira touch up sikit. Aku mau. Dia tak nak datang sini ke Sophie? Tadi Shopee ni. Nak pergi mana? Isu konten. Kenapa tak balikkan? Sebab dia tak nak duduk diam. Boleh macam tu? Boleh? Can I call you? Tak nampak weh komen Mira kena macam ni. Share cakap nak shoot hari ni. Share cakap kat siapa? Share cakap kat Ampo kau? Share cakap kat Ampo bukan cakap kat Mira. Apa yang beritahu Mira? Ni elok kat sebelah aku ni. Nak shoot apa Shoot main buai. Baru tak aku call Kanda sekarang. Kanda sini. Datang tasik ni kita shoot. Kanda kata kau nak shoot apa dia? Kita main buayan. Main buayan je. 2 minit je Kanda dia. 2 minit itu tu. Korang nak ke? Konten dekat taman. Setengah Main minit taman. main buai. Angin bertiupan. Okay, Mira ada idea. Orang buat konten. Kenapa nak bagi idea pun? Remake balik konten siapa-siapa dekat taman. Konten ni Marina semalam. Konten dia orang main exercise workout tu Boleh remake. Kanda tapi Kanda jadi nak kau jadi Lokman. Acik tak? Kalau ada konten ni dalam AI Sherina punya YouTube, maksudnya tu baru bincang hari ni. Baru dapat idea tadi lepas pakai lotion. Buat trio date. Tak ada. Sebab Syami tak ada kat sini. Syami balik KL. Ada kami je. 5 ekor kat sini. Kat saya 5 ekor. 5 ekor tak ada. Kamera lah best. What is that? Kamera. Apa tu? Ihin mana? Ihin on the way. Mira. Comel tak Mira punya tudung? Hari ni Mira dapat ribbon. Ribbon. Kak Mira tumpang promote boleh? Boleh. Promote lah. Kak Mira ada konten Mira ke Ihin? Ada. Buat konten bersihkan gadget Ihin.
benda tu akan memenatkan Mira. Sebab Mira tahu tak sampai sejam benda tu akan selerak balik. Tu salah satu antara top list Mira dulu. Awal-awal Mira ship dengan dia. Lepas tu Mira tengok keadaan dia macam, oh tak bertahan lama ni. Maksud Mira kereta dia tak bertahan lama. Tapi will do kalau boleh. Kalau okay. Sebab ini dia tak suka Mira buat konten biasa-biasa. Mira nak post konten malam ni. Mira tak sure sempat ke tak. Sebab video tu tengah export lagi. So korang stay tune, okay? Either malam ni ataupun esok. Sebab video tengah export lagi. Tutorial tudung. Oi, pakai getah ikat sayok je weh. Kalau hampa perasan, tak perasan lah kot. Mira pakai getah ikat sayok je. Mira cakap hi Ilani. Harap malam ni Mira, insyaAllah. Macam mana nak buat ni? Ya Allah, senang weh. Senang je. Nantilah Mira buat tutorial macam mana ikat tu. Tak mahu kamera nak acura. Nak tengok share splash mana dah ke dah kat Mira. Buat konten random je share bareng SMS. Yelah, konten random tu apa? Mira ada possibility ke pergi masjid ke Mira, konten prank Mira. Konten prank Mira bagi tahu aku. Dia suruh buat konten prank aku tapi bagi tahu aku. Entah. Prank siapa ni? Prank Mira ke prank share ni? Mana satu dia? Dia panggil aku jap. Siapa? Boyfriend aku. Kat nasi ni banyak bangla ya Syar. Hati-hati. Prank Ihin. Mira, saya PM, please jawab. Okay, nanti Mira balik jawab. Kalau berkaitan kerja, Mira jawab. Kalau berkaitan jom street, awak notice please. Tu aku memang tak reply. Tu memang aku sin je lah. Ada je weh main duk PM nak ajak street aku. Nak reply WhatsApp orang pemalas. Nak ajak main street. Lawak lah hampa ni. Teriak keluarkan. Weh, Mira memang kena macam gini weh. Sebab tak nampak komen korang. So memang Mira hari ni buat live tunjuk kepala sikit je. Tak nampak. Sebab baju Mira warna putih. Mana Sophie nak tengok? Sophie dah kaitan dia. Thank you guys bagi gift. Thank you. Love you. Cepat sambung. Siapa nak sambung? Mira main streak. Tak, sumpah Mira ni bukan orang yang jenis main streak macam tu. Masak. Konten masak Dia kata keluar lah tu. Ya, tak nampak weh. Mira tak mau adjust sini. Sebab saat lagi dia tak boleh nak duduk. Masak. Nampak nak Mira masak apa? Ativa okey tak berhenti lama. Ni bukan Ativa masalahnya. Nampak macam Ativa ke weh? Ya Allah, apa yang putih sangat ni. Susah lah weh. Macam mana nak hilangkan white stain ni I don't know lah. Hai Mira, hai. Hari ni kenapa masak ayam masak merah? Ayam masak merah meh? Okay. Hari ni buat sekejap weh, laju tempoh ni. Mira hari ni habis buat konten ke? Ada. Kereta apa tu kak? Kereta sorong. In on the way ke year. Cantik Mira pakai bawal. Kan Mira rasa okey je Mira pakai bawal. Tapi kenapa orang tu cakap, yang orang yang bagi surat tu cakap Mira bulat. Bulat tak aman. Mira je lah buat strict dengan saya. Ni seorang lagi duk paksa. Aku kata dah aku malas. Yang duk paksa. Mira kalau malas tu malas sungguh. Sungguh Mira kata jangan suruh lah. Mira post 3 kali. Enjoy sangat pun Zing. Sekejap, sabar jap. Dah. Manalah si Farihi ni? Masya Allah. Mira try prank share. Baju kurung beli mana? Tak beli. Ni Marcelo punya. Mira boleh tolong saya tak? Tolong apa? 3 kelebihan.
Tiga kelebihan. Buat apa situ Mira? Mira tengah nak shoot konten. Kod belum jalan. Hah? Apa dia ni? Aku kunci siap-siap, aku takut lagi. Ampun ni Mai tak boleh terjah kereta aku. Salam kakak, nama apa? Sudahlah lah. Kanda atau Ihin? Kanda. Apa ni? Kanda. Apa salah live ke Geno ni? Apa salah channel ke Geno ni? Mana share dekat dalam kita Sofi depan. Diorang tengah shoot review. Mira nak shoot kat sini. Mira nak shoot dengan Ihin. Bukan konten Mira, konten Ihin. Konten apa tak tahu. Mira nak naik motor. Boleh tak Mira buat konten naik motor? Siapa ada motor budak AI? Hai Mira, hai. Mira sumpah nak baca. Boleh. Tapi konten apa? Bahayalah Mira. Mira dah 26 lah. Should be okay. Baju beli mana? Ni baju share weh. Baju share ni baju dia awal masuk AI tu. Sebab Mira tak ada baju cotton. Hari ni semua gitulah. Baju Mira semua baju kurung yang macam nak pergi beraya tu. Iin ada motor, mana ada. Motor dia yang tu ada dekat rumah editor. Tak tahu apa jadi motor tu. Hari ni transformasi kan. Berapa puluh kali nak transformasinya dalam masa seminggu. Saya lagi duk transform jadi Ultraman kot saya lagi kot. Hampa suka lah. Thank you Haris. Apa bagi gift? Bagilah konflik satu. Syahrul ada. Ya Allah, hampa ingat Mira ni rapat dengan Syahrul. Mira tak bisa sembang dengan dia weh. Kenapa Mira duduk ujung? Sebab Mira tak nampak komen. Kalau Mira macam gini, Mira tak nampak komen. Mira kena macam tu, baca komen. Kan huduh muka aku gitu. Kan huduh kalau muka aku fokus gitu. Nampak? Mira nak tengok bag coklat. Bag coklat apa weh? Tak huduh lah. Hai Mira, hai. Orang mesti masam sebab kuat berpeluh. Hari kata kat aku. Thank you Oyin. Thank you. Wow, dia bagi Mira Creator Argiers. Apa aku cakap tadi? Mira cakap apa tadi? Sebab kat kereta api tadi tu Mira dah lost. Apa weh Mira cakap? Siapalah cakap Mira tak sebawal. Kan? Mira nampak ni macam zaman Mira duduk matrik dulu. Tapi dulu matrik buruk lah rupanya. Ni lepas pada matrik ni nampak lah rupa orang sikit. Dulu Mira matrik macam ni, every day. Kita orang kelas 5 hari kan. 5 hari Mira macam gini. Baju kurung turun bawah. Sometimes pakai shawl. Tapi mostly Mira pakai turun bawah lah. Baju kurung Mira banyak gila macam dekat matrik. Sebab everyday kena pakai kan. So hari ni Mira rasa macam dia orang kata menggamit kenangan. Share mana? Share kat depan. Tadi dia duk ngaku hang tak mau tanya dia kat mana. Tadi aku dah dia big sekali dia ni. Semangat terus SMS. Terima kasih Win. Semangat terus. Hai Mira, hai. Hari ni nampak mood muda. Ya. Mak Tok Yah komen. Mak Tok Yah komen. Sudah dah lah. Kena mengaji dah lah Mira. Mak Tok Yah komen apa? Mira tak nampak. Sebab dia putih. Baju Mira terang pun ni. Sekejap Mira try fokus kalau ada lagi. Mira ada kacuk ke? Kacuk dengan ni British short hair. Hari ni dia kacuk dengan British short hair. Mira Hafiz. Mira tinggi berapa? 157. Mana Farihin ni? Berapa dah 4 minit. Kenapa berhenti matrik? Bila masa pula aku berhenti matriknya? Habislah Mira setahun je matrik. Lepas tu sambung degree. Lepas tu sambung master. Habis dah lah. Siapa pula berhenti matriknya? Udahlah masuk tengah-tengah. Lepas tu dia duduk buat persoalan sendiri. Jenuh aku nak fikir. Aduh, Kak Mira tunggu apa? Tunggu Farihin. Kena ada Farihin. Mira hai.
ada darah Cina kan? Ya. Ayah Mira mix Chinese and Japanese. Sumpah Mira tak nampak kena gini. Tapi Mira pula tak selesa. Mira buat konten hari-hari ya, semangat insyaAllah. S50 accident. Ni lah S50 tu. Okey dah. Lama dah Alhamdulillah. Raita sihat, dalam keadaan baik. Cermin dalam keadaan baik. Lampu depan dalam keadaan baik. Miranya konten bila ada. Should be malam ni Mira post. Tapi Mira tak sure sempat ke tidak. Sebabnya apa Mira cakap tadi? Sebabnya video tengah export lagi. Editor Mira tak pas kat Mira lagi. Dia cakap video tengah export. So Mira tengah mendoakan line dia cepat supaya Mira boleh post hari ni. Weh, mana kau memang tu? Ya, kenapa hampa nampak? Mira tak nampak weh. Mira cuba fokus ni. Kau nak mana ni dengan Ihin ke? Mira ada dimple Ya. Sini pun ada. Tapi small, very small. Mira suka grup K-pop apa? Mira suka Twice. Terima kasih. Wow, korang ni banyak duit. Simpan. Pergi buat makan cendol petang-petang. Jangan duk perhabis kat Mira. Simpan. Siapa perhabis duit dia jaga. Kalau nak bagi hap-hap tu. Siapa bias? Mira suka Zuyu, Nayeon. What else? 2 tu je lah yang Mira suka. Mak Toya suruh Mira marah Ihin. Oh, okay, Mira akan marah Ihin. Ni pun rasa nak marah ni sebab lambat. Padahal tadi kami makan sekali, gerak sekali. Tak tahu pasal pada lambat. Dalam Mira ganda Ihin, no Mira okey dah. Zuyu, Nayeon. Ya, kat mana tu? Kalau grup K-pop lelaki, we tak tahu weh. Mira tak minat mana K-pop ni. Mira dengar gitu-gitu je. Sungguh-sungguh. Tapi dulu nak dengar fun fact tak? Dulu masa Mira form 2 dekat maktab Mira, kita orang ada malam puteri tau. Every year memang akan ada malam puteri. Maksudnya satu malam tu dia tutup dewan untuk perempuan saja. So perempuan boleh pakai cantik-cantik lah kan. Tak ada lelaki. And waktu tu temanya apa ya? Princess ke benda entah. Kot sebab semua orang macam mostly pakai gown lah waktu tu. And setiap form akan hantar wakil untuk buat persembahan. Mira form 2 masa tu kita orang buat persembahan K-pop, menari K-pop. Kita orang remake Girls' Generation Make You Feel The Heat. Korang tahu kan lagu tu kan? Apa tajuk dia? Mira tak ingat lah. Yang Gigi punya Girls' Generation punya lagu tu. Kita orang nyanyi, kita orang menari. Aku tak tahu macam mana aku menari dulu. Semangat. Semangat tak kita orang. Ada yang kan masa tu kan colour blocking. Dia zaman colour blocking. So kita orang memang pakai macam mana yang dalam Girls' Generation tu pakai. Kita orang remake tapi pakai tudung punya. Tapi menang masa tu. Kita orang lawan 5 tingkatan. Kita orang nombor 1. Ya, The Boys ya. Kelakar lah dengan topinya. Kalau tengok balik rasa nak muntah tengok muka Mira. Dulu kan gelap sebab main sukan kan. So aku tak tahu macam mana kita remake tarian K-pop tapi kita tu gelap. Mira tengok muka Mira rasa nak gelap. Aduh, lawak betul lah aku. Okay tu je, Mira dah buka dah aib Mira. Mira cantik pakai hijau. Ya meh, ya Allah. Mira sebelum pakai tu Mira tengok dah 3 kali. Okey ke tidak Mira pakai cerah ni. Nak konten malam ni insyaAllah. Doa-doa bagi editor Mira apa tu sempat siap download video. Sebab dia takut dia lambat. Mira pandai cakap Cina ke? Cina. Mira dah jumpa editor ke? Not yet. Tapi boleh lah. Mira ada beberapa backup editor yang boleh lah Mira bagi. Mira dulu aktif dalam sukan apa? Mira nanti korang akan tengok dalam konten. Tak boleh semua benda nak spill kat sini. Tak kira hampa tak mau tengok tu konten aku. Hampa ni bukan boleh.
Dulu Mira aktif gila sukan. Aktif gila-gila. Boleh pergi tanya siapa-siapa je lah budak maktab Mira. Tanya parents Mira ke, tanyalah siapa. Manalah Farihin ni Macam mana Mira nak tahu dia dah sampai? Hampa duk masuk live Mira. Baju beli kat mana? Bukan baju Mira, ini baju Sherina. Call, enggak bisa. Dia sesat ikut mana sesat ni? Depan rumah dia je ni. Baru nak shoot ke ears. Kak Mira bila nak balik Yaman. Bila pula aku duduk Yaman? I wish to go Yaman. Sejuk lah weh. Duduk saya ikut ni. Umur saya 11. Oi! Kecilnya kamu, comelnya main TikTok. Pukul 11 jalan lagi baru sampai. Dia tengah boleh tanda kat Mira. Tak weh, Mira tengah macam marah dia sekarang. Tadi pagi Mira okey borak dengan dia. Lepas tu tadi macam tengah-tengah tu Mira semoga istiqamah tu tak aurat, insyaAllah. Tengok siapa tu, tengok orang lalu. Mari tengok Mira dulu macam tu lah. Tak banyak kat dalam ni. Weh, dulu Mira jenis yang aku tak tahu lah. Dulu zaman Mira macam lama dah kan. Masa Mira study, skincare tu macam orang tak ambil kisah sangat pun. Skincare. So tak kisah kulit macam mana pun memang confident. Bila tengok balik gambar macam ya Allah apalah. If nak apply jadi editor Mira macam mana? Korang boleh DM Mira. Nanti Mira akan bagi number untuk WhatsApp. Korang boleh terus WhatsApp bagi tahu je korang punya resume, artwork. Korang kalau ada yang pernah edit konten siapa-siapa ke, boleh je masukkan sekali link. Jangan korang Assalamualaikum korang diam. Jangan. Mira kalau orang Assalamualaikum aku lagi diam. Sebab Mira macam nak buat apa ni? Bagi je terus. Okay, so first thing first, korang DM je Mira. Nanti Mira akan reply. Mira akan bagi number WhatsApp. And korang boleh direct hantar dekat situ lah apa yang patut korang hantar. Ni ada je Mira bagi phone number. Dia Assalamualaikum, Mira Waalaikumsalam, dia diam. Sudah. Nak suruh aku call hang ke apa ni? Aduh lawak betul lah. Tapi boleh DM Mira. Sebab Mira punya editor nak ke Nepal. Ni pun last content Mira dia edit. Yang for today. Untuk hari ni. Mira mana Sophie depan Mira. Mira kata tidak kukok buahnya. Kati. Mira apa perasaan tengok 3 minit awal konten Ihin tu? Mira ada record reaction Mira. Nanti Mira akan bagi dekat Ihin. Nanti korang tengoklah kalau dia nak post. Tapi tipulah siapa kata tak ada rasa apa-apa tu, tipulah In kat sebelah ke? Tak ada. Mana Farihin ni? Nanti siapa nak edit YT Mira tu lah. Mira tengah mencari backup editor. Sumpah aku tak nampak Mira buat konten kukoknya pakai kukok kayu tu. Kena sediakan kukok lah kan. Nak cari mana kukoknya tu? Ada Nantilah Mira try masuk ke dalam list. Mira apa-apa Mira masuk ke dalam list. Mira tanya Ihin dulu. White country. Nak pergi for vacation. Apa tu? Kau tanya siapa? Kau bagi tahu kau nak pergi vacation ke tu kau tanya Mira ni? Kau buat apa? Tak buat apa pun. Apa yang malas sangat nak tulis buat apa tu? Buat apa? Tapak tangan tu sekali. Buat konten. Weh, macam mana ni Mira tak selesa lah duduk macam tu. Sekejap. Hampa sini sikit boleh? So hampa nampak Mira sikit je. Assalamualaikum Mira, nama kita sama. Waalaikumsalam. Hai, nama sama. Nak tengok tak kembang awak? Kembang siapa? Mana kembang Mira? Comel yang tu Mira. Comel kan? Cute.
Very cute sih. Cakap utara Mira. Boleh. Nak aku cakap utara aku mana? Mira kena buat apa kat ni? Siapa tu weh? Kenapa nama dia ada purple tu? Mira tak ada plan nak buat konten dengan family Mira ke? Mira tak pasti. Sabtu hijau ke Mira? Ya, kami baru balik je ni. Actually habis tadi lagi. Pukul 1 lebih. Tapi kami duduk kat office. Comelnya hari ni sama pakai baju kurung. Ya Mei, saya nak tahu. Hai Mira. Hai. Oi. Okey tak tu? Gerak sendiri tu. Tadi siapa kata Ihin kat sebelah mana ada? Kosong. Weh, okey ke hampa duduk ujung-ujung tu? Okey lah Dia gerak sendiri. Makcik suka Mira. Lembut orangnya. Oi! Hari ni lagi lembut sebab pakai baju kurung. Aduh. Wahai bulan purnama. Aduh. Lagu ni, kenapa lagu ni? Mira tengah buat apa tu? Tengah duk baca komen hampa lah ni. Siapa tu? In ke? Bukan. Dengan perempuan tu. Di mana? Ui, ada viewers hijau. Takkan dia pergi rap kereta dia warna hijau kot? Dia ke? Bukan. Mira still dengan Ihin please. Mira pakai cushion apa? Mira tak pakai cushion. Ihin belum ada ke? Belum. Korang kena teman Mira. Okay guys. Korang-korang mari kita berborak. Marilah kita sembang apa. Baik sembang dengan Mira. Kalau tak sedar buka video lah. Betul tu. Ni dekat sebelah Mira. Sekejap Mira tengok in character marah dia tak? Apa? Santai. Kantai apa? Jom. Di mana? Alamak tak boleh in character pula dah. Dia piskat rambut hari ni. Tak weh. Sekejap weh. Nampak tak situ? Siapa nak ikut Mira nak kata? Weh, sekejap je. Laju pula. Ni mamat ni buat kereta. Bismillah. Kereta ni pun tak mau reverse pula. Bye Sophie share. Korang nanti kalau diorang buat live, korang cakap Mira gerak dulu tau. Oi, kalau kereta ni nak masuk, sabar sat bagi Mira keluar dulu. Salah pintu, salah tingkap. Alamak. Mira pergi shoot dengan In. Nak ambil ya? Macam mana nak bagi? Aku dah tengah jalan ni. Oh! Sangat tak sopan. Ada orang curi beg. Bye. Okay. Okay guys. Ready pegang ramai-ramai Bismillahirrahmanirrahim. Lambat pula orang tua ni buat kereta. Satway, duduk diam-diam. Sekejap. Korang kena macam ni Mira rasa. Asal lambat sangat ni?